Malam ni anda ada jumpa satu pot buy untuk kunyah daging-dagingan yang berkualiti. Dia seakan-akan wagyu tapi harga dia lebih murah, serendah RM25 dan tempat kunyah dia pun seakan-akan kat warung. So daging kita orang ni, kita orang pakai bahagian rib eye. Kenapa daging kita orang nama steak ala wagyu? Sebab kita orang infuse lemak wagyu ke dalam daging ni untuk texture dia, lembut dia, rasa seakan-akan macam wagyu. Cuma harga lebih murah, lebih gampang punya harga. Okay, yang ini set pelahap. Set ni kau akan dapat steak 200 gram dengan ayam chicken chop. So, ayam chicken chop dia memang digoreng dengan baik sebab dalam dia masih juicy, luaran dia crispy. Steak dia memang macam biasalah. Ni anda pilih medium well, cuma dia tak adalah semerah wagyu tapi rasa dia memang sedap. Sedap. Tambah-tambah kau kunyah sekali dengan lemak dia memang marem orang kata. Menu cheese steak kita orang sama juga, akan letak 200 dekat topping dia. Ada daging hancur minced beef dengan caramelized onion dengan ada 2 roti. Kalau korang suka cheese macam Anna ni, korang ambil lah cheese stick ni weh. Stick yang lembut tadi tu dicincang-cincang, dia buat jadi patty. Kau boleh bayang tak rasa dia macam mana? Dia ada blend dengan rasa daging, dengan rasa bawang caramelize dia, and then dia rasa pula cheese dia. Sedap weh, dengan rotinya pun lembut. Roti dia pun rasa sedap, dia macam ada manis-manis sikit tu. Okay, ni menu terbaru dorang, ramen dengan stick tau. Stick ni dia bagi 200 gram dengan ramen. So kalau korang macam malam-malam nak kunyah ramen, nak rasa ada protein sikit, boleh pilih yang ini. So orang-orang Puncak Alam yang kepingin nak kunyah stick yang berkualiti tapi yang murah, korang mai je kat sini, okay? Memang marem weh.